kita ada jemputan lah ke akikah sepupu Abu dan Fatimah. Tapi tak pergilah. Saya baru message tadi tak dapat pergi. Kita ada macam-macam lah errands nak buat. Amirul tak nak move lagi. So duduk rumah saja. Anak-anak dah makan. Kita orang nak pergi Segi nak beli bahan-bahan buat garlic chili oil dengan sos sukiya. Di mana saya cakap dekat sepupu Amirul, saya kata biar kita, tak apalah, biar kita orang buat sos tu. Macam tu. Dia beli daging syabu-syabu. Apa lagi? Lepas tu nak apa? Nak tukar tayar bang ya? Tukar tayar kereta kita yang belah kiri ni dah berbunyi-bunyi. Aku tu apa tak check tadi. Minyak kat rumah tu tak apa dah. Alah. Family saya pergi ke akikah anak kepada dua pupu kita orang. Mak, kakak, Uzair, Suhail pergi. So ada 4 kereta lah pergi. Saya macam tak apa, tak payah pergi pula kot. Lagi nak cakap, so hari ni projeknya kita buat garlic chili oil. Sos sukiya tu tengoklah. Cari ganda sikit ya. Tengok video dia orang tak air tu. Maksudnya yang macam jenis yang Maya beli hari tu memang pekat. Sos tu yang pekat. Brand apa? Lemak yuk chef tu dah heavy sangat. Tak cukup. Cairkan sikit lah. Tambah air banyak patutnya. Tak cukup Tapi kita lah. kena, sebab kita buat sendiri, so kita adjust lah flavor tu bagi naik balik kan. Kalau cair nanti flavor dah dissolve juga. Okey kot, kita nak buat satu. Kalau nak beli 1 kilo mayo tu, cukup lah. Cukup sangat-sangat. Kita berapa orang je pun yang pakcik-pakcik kita ni. Seorang ni pakcik pun tak tahu makan sangat ke tidak pun. Untuk generasi kita, siapa je kat Mani, Hani, Yaya, Syahir. Orang tak ada kan. Anak-anak kita nak makan apa ya? Satu hal ke? Biasa dah. Tak pakai apa-apa pun dekat muka ni. Dia pakai yang sunscreen. Kita beli barang sikit dekat Segi tadi. Lepas tu pergi Aeon lah. Cari adalah lagi barang yang kita tak dapat dekat Segi tadi. Cool Block dah ada waffle dah. Buat waffle sekali. Waffle. Sebenarnya waffle. A good waffle. Oh, besar TV ni RM8,000. Kita cari paste tom yum dengan paste asam pedas. Kita jarang beli paste tu. So kita pun cakap mana ada nak cari yang saiz besar sikit. Tadi dekat Segi ada tom yum yang saiz kecil, asam pedas saiz besar ada. Tapi kita nak beli dua-dua besar lah. Dekat Aeon pun tak ada. So sekarang kita nak pergi Industrial Market. Saya pun nak kena beli balang lah untuk nak letak chili oil. Kita kena buat satu batch baru garlic chili oil sebab kita nak bawa 1 jar pergi ke Citra. Ya. Sabtu rasa tak percaya Sabtu. Rasa macam hari Ahad ni. Habis dah, nak habis dah seminggu cuti sekolah. Seminggu dah. Hari ni hari ke-8 dah cuti sekolah. Semalam suruh diorang buat matematik dulu baru boleh tengok TV. Saya pun dah terlupa. Lepas tu saya kat dapur
potong ayam tau. Kan kita beli isi ayam dekat NSK 2 kilo. So saya nak potong dia kecil-kecil dengan masa berapa jam aku kat dapur semalam. Lepas tu saya macam Sabila, Ilhan biasa ni tuan mula masak. So Sabila dia buat apa nama, brokoli carrot guna Thermomix. Ilhan buat popcorn chicken tu. Saya kata okey, ambil ayam ni, okey masukkan dalam tepung macam tu kan. Pegang ayam tu. Dia macam ngantuk semacam. Padahal tidur lambat sikit lah, 12.30. Tapi bangun pun lambat, kita tak solat kan. Tapi macam bangun lambat, saya ingatkan macam dapat skor tidur yang okey lah. Sekali jam tak bagi ni pun, tak bagi skor pun. Dia kata macam it wasn't a good sleep last night. Macam tu. Entah Fahri sebab dia terjaga banyak kali kot, si Fahri. Dah siap lah kita potong rambut dekat Galaxy, dekat kedai Suzy Salon. Dia macam tambah lagi bilik tau dalam kedai dia tu. Dulu masih ada 2 partition. Sini macam yang tak payah cover tau, tak tutup. Sebelah sini yang tutupnya. Sekarang ni dia ada masuk lagi pintu ke belakang, 1 bilik lagi. Macam tak ada lah sebelum ni. Okay, kita dulu tunggu Papa. Saya dah call dah, Miro cakap dia akan nak sampai dah. So kita tunggu sajalah. Apa kat ni? Papa pergi sambal kot tadi. Semua rambut dah pendek. Yeay. Masuk sayang. Macam-macam yang dapat orkis, curry puff, sepuduk. Nak makan dulu. Fahri. Duit lah. Dia bagi itu 600 MB. Itu 119 kan. Dia sebenarnya harga asal 139. Betul. Tapi sebabkan dia macam bagi promotion lah 2 tahun kontrak. 119. Tahu-tahu Ogos lepas dah habis, abang tak perasan. Dah 2 tahun dah habis lah kontrak abang 2 tahun. Siram, okey. Dekat tu, dekat pasu, kat pasu. Dalam pasu. Bukan kat daun. Okey, Mak. Okey. Ya. Oh my god, dia duduk kat belakang. Bagus. Tadi kat dalam tu, bang. Okey, Assalamualaikum, Mak. Okey. Aku. Okay. Jomlah kita pulang, nak basuh baju, sidai baju. Lepas tu Tak dia stay there. kita plan akan gerak bertolak ke Citera itu lepas subuh lah, 1 Jun hari Isnin. Kalau kata kita terbangun lebih awal, sebenarnya Miro cakap sebelum tidur tu kita pack dah terus barang-barang dalam buk kereta. Nak kata dah terbangun pagi terus gerak macam tu lah kata-katanya lah. Apa pun kena tidur awal. Ni teruk lah saya macam lemau gila. Badan berat, memang dah lebih muatan. You nak insaf. Apa dia kan? Tapi hari tu puasa 4 hari kan. 4 hari direct Isnin sampai Khamis tu turunlah 3 kilo. Jadi nak kurus memang kena puasa lah. Kau nak je. Tak pun puasa je lah Isnin Khamis kan. Which sounds easy. Tapi kita punya lah payah nak buat. Tapi masa Ramadan kita boleh je puasa 30 hari okey pula. Terus semuanya terus. Yang wajib kita boleh buat lah. Automatik kita boleh buat. Yang sunat ni kita berat-beratkan pula. Jejai. Itu tu Jejai. Kata Jejai ke? JEJ41 kan? Laki, Fasha dengan Nora X.
ambil orang punya ni lah dia sekerja dia. Balik rumah orang ambil satu barang. Apa? Pergi rumah apa? Uncle Rafiq ambil telur mainan. Mak Aunty Haja bola dia ambil. Ni sejak mana? Saya nak sit with. Siapa? Dangerous. Okay, so tadi dari rumah mak sampai rumah kita dalam pukul entah 6.30 ke 6.30 ke 6.40 macam tu. 6.30 kot. Okay, so saya terus masuk dapur, prep lah bahan-bahan nak buat. Garlic chili oil ni dia dah siap dah. Okay, saya buat juga homemade perencah kari, Maggi kari. Dan kita sangan kita punya wijan untuk masuk dalam garlic chili oil ni. Dan juga untuk kita buat nanti apa tu, sesame mayo, roasted sesame mayo. Besok lah pula kita punya projek mayo nanti. Ni lah kita kena tumbuk dia, grind dia, combine dalam mayo. Inilah dia projek kita ya. Sekarang pukul 8.30 dah. Okay, jom naik atas mandi. Ya Allah. Belawati. Hopefully ada buka. Dah pukul 10 dah ni. 9 ni. Kalau ada dia tutup pukul 12. Dia tak biasa ni. Long sleeve. Ini apa punya? Manila. Satu RM8. Tengok je lah. Masuk je lah. Lagi bodoh. Ini okay, so far kita dah dapat 2 baju. Yeay. Satu RM5, satu lagi RM10. Mana saya lupa nak bawa kipas lah. Hai. Bagi kicap semuanya. Panas. Semalam makin meriah.
Ada dah punya hype. Tapi dia dapat kat situ. Dapat. Ni saya baru first time pakai beg ni. Beli kat Penang hari tu. Ciao Rasta.